Kita ada lagi 2 minit nak sampai ke Pak Tam Seafood Ban Tanjong Po. Po tu nama tempat, Tanjong tu Ban Tanjong. Tengok Sunset to Island Langkawi. Ada nampak tahu Tanjong Po. Ada viewpoint boleh nampak Langkawi sana. Langkawi katnya. Buka, alhamdulillah. Sudah sampai. Yalah, dekat sini lah. Boleh ke sini? Alhamdulillah, sampai Pak Tam Tom Yam Tanjong Po. Okey, right. Duit banyak lagi. Tukar RM5,000. Tak berani nak bersuara lah. Tak berani nak bersuara. Kau tahu. Kita ikut je lah. Kumpulan ni tu lah. Apa yang biasa order? Macam apa tu? Kalau macam ketam masak tulang masin. Ketam nak ke? Tak nak. Tak nak. Ketam. Malah Rasa sotong masak. Sotong ada? sotong ada, sotong biasa seti limau ke, celup tepung ke. Celup tepung. Ada satu dekat viewpoint tadi tu. Dia kata nampak Langkawi. Tak, dia tulis itu Langkawi. Langkawi. Langkawi benda tak Tak, nampak Langkawi. sini kan boleh daripada Sini. Langkawi kan pergi memang datang Kuala Lumpur. Sini memang nampak Langkawi lah. Kita dekat situ nampak Langkawi tu, Langkawi tu rasanya. Tak Langkawi ya. Takkan dekat sangat Langkawi tu kan? Tengoklah Google Map. Apa susah. Kuala Cara lah. Lumpur pergi Kuala Lumpur. Oh betul lah. Mana? Tengok. Tengok. Ni kita. Langkawi. Betul lah Langkawi. Yang buka ini. Ni salad telur masin kerabu mango. Oh macam ni ke Mak? Mana? Tak pernah tengok macam ni. Siakap. Kan dia. Oh, tu ada lagi. Dia mesin. Kerabu telur masin. Itu ikan. Telur masin. Nak cakap saya pun follower saya boleh ramai. Nak tahu dulu tu klien. Dia kisah balik. Ni yang fresh punya ketam. Ada satu ikan sembilang. Dua. Dah satu lari selat. Alhamdulillah, settle makan dekat Pak Tam Tom Yam. InsyaAllah kita terus pergi ke Pak Meng Beach. Dia ambil masa lebih kurang 3.5 jam nak sampai ke Pak Meng Beach. Aduh. Maknanya